warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita ada bacaan yasin dengan tahlil. Niat kepada nama-nama dibagi, nama-nama yang disertakan di atas ini. Ada dua niat. Pertama, niat untuk hak hidup. Kalau nama hak hidup kan, supaya Allah Ta'ala beri kesihatan, Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada orang tersebut. Yang keduanya, nama-nama untuk arwah-arwah yang telah kembali kepada Allah. Muhammad bin Saifullah Amin bin Muhammad Ahmad sekeluarga. Zanirah binti Bakar, Zanirah binti Bakar dan keluarga. Khalizah dan keluarga. Amirah keluarga. Muhammad Sadri dan keluarga. Sadasiyah binti Muhammad Razali dan keluarga. Razita binti Saleh dan keluarga. Muhammad Nur Khairul Rizmi dan keluarga. Muhammad Nur Khairul Azab dan keluarga. Muhammad Syah dan keluarga. Siti Nur Syahidah dan keluarga. Naim dan keluarga. Dira Mustaqim bin Muhammad Qasim dan keluarga. Muhammad Hamdi dan keluarga. Muhammad Hafizan dan keluarga. Farahanun dan keluarga. Muhammad Razali dan keluarga. Umay Kasum dan keluarga. Muhammad Nur Izani dan keluarga. Mirza Izwani dan keluarga. Nur Fahala dan keluarga. Nur Farah Izati dan keluarga. Nur Atirah dan keluarga. Muhammad Nur Khairullah Amin dan keluarga. Syarif Syah Saliyah Sazilah Farid. Khairul Azmi Muhammad Zaki bin Hanafi. Zaidun bin Hasan, Zaidun binti Hasan. Nur Hasbin Hanan binti Abdullah. Khairul Azim Abdul Rahman bin Ismail. Semoga Allah SWT memudahkan rezeki, sihat badan, kesihatan, supaya Allah Ta'ala mengangkat segala penyakit, dan supaya Allah SWT memberi kejayaan kepada nama-nama yang kita niat tadi. Dan keduanya, nama arwah Ibrahim Ali Jamnah binti Jamil, Amnah binti Jamil, Cik Sum, Latifah binti Latifah Abdul Hamid, Hajah Haji Mahmid, Haji Muhammad bin Makzin, Hajah Aminah Maimunah binti Haji Yaqub, Yusuf bin Abdul Majid Khan, Ja'far bin Dahlan, Khadijah bin Ali, Rahim bin Ali, Ismail bin Ali, Maria binti Sarif, Suryanti binti Ismail Azizah, Zaini bin Lazim, Isa Muhammad Sa'id bin Itik, Aminah Hamid binti Hamid, Muhammad Syarif bin Muhammad Sa'id, Abdul Rahim bin Muhammad Latifah binti Daud, Zurainah Cik Ramlah, Ismail bin Ibrahim, Dimah binti Darus, Muhammad Az-Zahari bin Ismail, Muhammad Nazir bin Ismail, Cik Siah binti Musa, Muhammad Nazir bin Jamil, Alimah binti Mahbahir, Amir Hamzah bin Muhammad Nasir, Ahmad Al-Fikri bin Arif, Dariyah binti Muhammad, Maknur bin Haji Arif, Cik Azmi Hasan, Juwairiyah, Ahmad Maryam binti Awang, Abdullah Saleh binti Ahmad, Zainab binti Yahya, Ahmad Amin bin Qasim, Fatimah bin Muhammad, Siti Mani binti Jali, Ahmad bin Murad Bakar bin Ismail, Sa'dah binti Omar, Jalil bin Sa'id, Ismail bin Ahmad, Nanti bin Abdul Rahman, Cik Pah, Ahmad bin Yusuf, Rokiah, Haji Hasan, Cik Pah. Semoga nama-nama Allah yang kita lihat ini, semoga Allah Ta'ala merahmati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وجعلنا